Anda yang memandu kereta atau menunggang motosikal, pernah tak terasa leceh bila nak kena beratur panjang di kaunter JPJ atau pejabat pos semata-mata nak renew road tax? Aplikasi MyJPJ ialah aplikasi rasmi daripada JPJ yang direka khas untuk memudahkan pemilik kenderaan mengakses lesen memandu digital, road tax kenderaan, semakan saman serta urusan rasmi kenderaan secara terus dari telefon pintar. Melalui aplikasi ini, anda boleh memperbaharui cukai jalan kenderaan secara online dengan sangat pantas, selamat dan tanpa perlu menyimpan pelekat fizikal pada cermin kereta lagi. Jom saya tunjukkan cara renew road tax di MyJPJ. Selepas anda log masuk ke aplikasi ini, pada paparan utama, pilih renew road tax. Kemudian pilih kenderaan anda. Selepas itu, pilih yes. Seterusnya, ia akan paparkan maklumat LKM kenderaan anda. Anda perlu scroll ke bawah dan pergi ke bahagian renewal period. Dan pilih tempoh pembaharuan dari senarai yang diberikan. Di bawahnya, ia akan paparkan tarikh mula dan akhir LKM ini serta kos pembaharuan. Tekan proceed payment untuk lakukan pembayaran. Terdapat beberapa kaedah bayaran yang ditawarkan seperti kad debit, perbankan internet dan e-wallet. Selepas anda buat pilihan, tekan pay dan lengkapkan saja proses bayaran ini sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan status pembaharuan ini. Anda boleh semak semula kemaskinan terkini LKM ini pada bahagian road tax status. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!